Datang lagi ke channel saya. So hari ni saya nak tunjuk cara pemasangan. Tak 100% cara habis lah, sebab takut nanti ada yang tak faham. So kali ni saya tunjuk pasang fast response yang single valve tu, satu. So saya tunjuk barang-barang dia dulu. Okay, ni barang-barang dia. Saya punya set macam ni. Jangan cerita lah, saya ambil ni. Ini sekarang saya tengah buat. Ambil yang besar punya, 1 inci 25 mm sini. Okay, 25 mm 1 inci lah. So ke case yang ni dia ada untuk turun saja. Okay, box ni satu. Relay wajib guna. Fitting, tengok fitting, banyak fitting guna. Dia upgrade pergi ke 12 mm remote. So satu saya dah buat. Kalau saya buat, saya akan buat buka dekat bumper lah. Mostly ada orang tak kata dalam tu, itulah ikut cara kamu orang. Macam saya akan buka bumper ni. Sebab saya nak sembunyikan benda tu. Contoh ni, ini dah siap letak gam lah. Bracket satu saya buat. So satu tengah macam ni. Macam ni. Ni untuk 12 mm. Ni hose. Ini dia punya fitting, main cucuk tu. Gam saya sudah letak. Sekarang ni letak macam ni. Nanti hose akan lalu dari sini masuk ke fender liner sini, keluar sana. Saya tunjuk lah. So sekarang ni proses untuk pemasangan belakang dulu, nanti baru saya tunjuk belakang depan. Yang ni proses untuk saya pasang dia punya kaki. Okay. Kaki dia macam ni. Di sini. So nanti dia dekat sini lah. Ni skru letak ke sini. Saya pakai skru lah. Ikut kamu orang punya cara macam mana. Macam saya memang saya letak satu skru untuk tahan. Bukan satu skru, ada banyak skru lagi. Saya akan ada 4 bracket. Sekarang ni pun saya buat lepas kerja tadi. Kita malam dah. Okay. Ni kena ubah sikit. Lagi kita tes dia punya tahan. Kita goyang, kita kunci yang belakang. Sama kunci dia. Okay. Dah siap. Tengok. Nanti hose akan lalu sini. Tapi jangan terlalu bawah sangat lah. Mungkin saya kena tarik sini sikit ke sana. Yang satu dah siap, kita buat satu lagi. Okay, yang satu lagi ni pasang benda ni, kamu orang tengok ni. Dia punya arrow jangan terbalik ah. Mana masuk angin, masuk sini. Kalau arrow dia ke sini ke sana, kamu kena angin ke sini. Jangan masuk sini. Takut nanti dia terbalik lagi. Ini tak jadi pula. So sekarang ni saya nak pasang fitting dia. Tengok lubang ni. Lubang ni 32 mm. 1 inci. Dia pakai 12 mm. Kalau 16 mm mungkin lagi laju lah.
So nanti kita tengok hasil 12 mm macam mana. Jadi fitting ni kena ada ni komputer dia. Lepas tu ni ada o-ring dalam. Ada o-ring dalam ni. So sekarang ni saya kena tambah. So kita kena fikir mana jalan dia. Jadi sekarang macam tu dia pergi sana, jadi kita ikut sana dekat sini. Ikut arrow. Nanti hose dari sini. Dan tak gam dia. Kalau boleh gam ni banyak sikit, takut nanti leaking. Benda ni kalau leaking memang susah mau buat balik. Memang kena buka balik 2 kali kerja. So untuk elakkan leaking, kena buat betul-betul lah supaya dia tak leaking. Okay, letakkan biasa. Ambil tisu lap yang sepatutnya, yang tak pakai. Ikut installer pemasangan lah. Macam saya ada cara saya sendiri. Saya pun masih belajar. Untuk fast response ni saya dah pasang banyak dah. Cuma ya ini adalah untuk video saja. Cun owner ni memang nak pasang benda ni. Okay, sekarang ni kita buat ni lagi. Fitting yang ni yang masuk hose punya. Satu masuk, satu keluar. Satu. Saya memang bagi banyak lebih. Sebab saya tak mau buka lagi. Lebih, biar lebih, jangan kurang. Nanti kalau dia leaking, dah tengah siap pasang semua tu, tiba-tiba leaking 2 kali kerja lah. Kena buka lagi. Ini yang selebih-lebih tu lah. So yang ni pula kita letak. Bracket ni kamu orang kena cari sendiri lah. Ni bracket yang saya punya. Okay, letak sini. Buka dulu dia punya Allen key, supaya bracket ni senang tak dipasang nanti. 2 mm. Mungkin ada 2 mm. Jangan beli yang nipis punya. Takut dia tertahan. Takut dia patah nanti. Ini saja, tengok. So dia ketat di sini. 1, 2, 3, 4. So dia ada 2 kabel. Ni saya cakap yang positif, negatif. Kalau biru is positif, hitam adalah negatif. So negatif ni kamu akan nak tengok lah mana kamu letak bodi sini kah. Korek satu ni buat konektor, cucuk sini. Atau kamu orang 2 ni tarik pergi dalam terus. Letak dalam kereta lah. Dia punya grounding. Kalau saya akan letak dalam kereta. Saya akan taruh sini. Taruh sini, masuk dalam ni, keluar sini, terus pergi dalam sana. Macam tu juga yang sana. So untuk bagian belakang settle. So sekarang ni fokus pergi depan.
terlupa tekan record masa buka bumper tu. Aduh. So, saya buka bumper supaya saya senang letakkan fast response tu dekat tempat yang saya mau. Contoh mungkin saya nak letak sini kah? Ini tak boleh. Mungkin tak kat sini. Tak sini mungkin. Kita tengok macam mana. Nanti host dia akan lalu macam ni. Lalu atas. Masuk sini. Supaya nanti fast response tu tak auto lah. Lepas tu sini. Ni. Ni banyak ruang. Yang sebelah sini. Sini senang sikit lah. Yang sebelah sana tu susah. Tengok macam mana. Atau saya gantung mana saya rasa cun nanti. Saya kena fikir dulu. Saya tak nak letak kat sini. Ke atas. Macam tak ngam pula. Saya nak minimizekan tempat tu supaya tak nampak fast response. Ada orang dia akan letak dalam ni. Tapi saya rasa tak dalam ni tak cukup. Sebab fast response tu besar. Waktu malam macam ni. So tengok. Serak. So kena buat balik. Kemaskan balik nanti. So sekarang ni kena buat bracket dulu. Kena potong bracket. Lepas tu buat lubang bagi besar sikit. At least dia dapat lalu ni. Lalu dekat lubang ni. Yang 4 ni saya sudah buat. Tengok. Ada 4 dapat. So satu je lubang cukup guna. Sekarang saya kena potong balik bracket. Ini dah siap potong lah. Macam ni. So sekarang ni dia bracket tu besar. Panjang. Kalau dia yang panjang tu. Contoh yang sudah tak bagus. Contoh lah. Macam ni dia panjang. So dia punya kepala tu. Dekat sini yang besar tu. Dia akan kena. Jadi saya kena potong ni. Supaya yang ini boleh masuk sini. Yang ni tak kena. Kena dekat tu. Dia punya magnet atas tu. Sekarang ni 4 sudah potong. Tinggal 4 biji lagi kita potong. Agak selera sikit. Pergi tak apa. Nanti kemas. Kita kena potong ni dulu. So, sekarang kena buat lubang bagi yang ni boleh masuk. Sekarang tak mau masuk. So bagi lubang sikit. Ni kena buat lubang. Ni masuk. So ni settle bracket 4 dah siap. 1, 2, 3, 4 kiri dengan kanan. Dia mesti mau guna 1, 2. Depan saya lah, belakang saya lah yang cukup. So yang ni kita akan teruskan pasang fast response yang kaki dia macam ni. Mungkin part pasang sudah tunjuk, tapi part yang dah siap sana tu saya akan tunjuk nanti. Settle dah pemasangan untuk fast response ni. Terlalu dekat saya buat, tapi tak apa kot. So dah tebut lubang, alang-alang dah. Nak alih pun tak dapat buat apa-apa. So sikit saja kena macam ni. So ni buang angin dia pun. Kalau owner nak tambah fitting kena adjust belakang sikit. Kalau dia nak buat fitting lah. Tapi jarang lah orang tak fitting sini. Fitting tu untuk bunyi yang bunyi siul tu. Macam ni. So ni depannya tengok. Ni dah ketak habis dah. So tepi sana satu. Ni kuat. Ni pun sama, saya tak bawah sikit. Sepatutnya sebelah tu saya kena bawah sikit, tapi tadi mau masa tebuk tu yang sebelah sana tu susah lah, terlalu keras. So yang ni sebelah passenger satu, belakang 2. So untuk bahagian toyo saya dah tunjuk. Fast response ni dah tunjuk cara pasang macam mana, bracket macam mana. So nanti next video saya akan buat untuk tarik hose. Dari mana hose tu jalan, dari mana hose tu nak tukar. So sekarang ni dia pakai, tengok sama nampak ni,
8mm. Ini 8mm. Ni saya buat dulu, cuma saya tak tunjuk dalam video lah. Ni 8mm. Okay. Karena next video saya kena tukar fitting ni dengan fitting belakang tu. Next video tu untuk yang part tu. Lepas tu dah tukar semua ni, hose dah masuk, baru saya tunjuk wiring dia pula. Wiring dia macam mana. Macam mana mau buat yang ni. Yang ni okay. Ni naik turun. Dan relay. Wajib kena ada relay lah. Jangan guna satu relay sudah. Selalunya ada satu relay belakang tu. Yang tu kamu boleh gabung juga. Depend juga. Tapi saya tak nak guna macam tu. Saya kena tambah satu relay lagi. So dia asing. Asing untuk sistem biasa lah. And then sistem untuk fast response lah. So dia asingkan. Tapi tetap sama jalan. Kalau nak main, kita main tekan lah. Kalau tak nak main, tutup sajalah. So ini adalah part 1, part 2, part 3 dan seterusnya akan menyusul lah. Okay, ini pula hose dia. Ada 2 cheese hose. Ini adalah high pressure yang betul tahan punya, yang tahan angin. So guna warna ni. Tengok. Dia tak lembut sangat, tak keras sangat. Ada jenis yang betul-betul lembut tu. Yang tu mudah takut dia mudah terlepas atau mudah dia lama-lama dia akan jadi keras mah sini. Lepas tu mudah pecah. Jadi saya ambil ini adalah 12mm. Dia ada biru-biru sikit, hitam-hitam sikit. Okay. Ini untuk yang high pressure punya hose. So nanti akan pakai dekat Asia ni. Okay, itu saja. Itu saudara untuk malam ni. Kalau saya dah buat dari petang tadi, dari pukul 6 saya rasa buka apa yang betul. So next video nanti adalah untuk bagian hose dan buka fitting asal pergi ke 12mm. Depan dengan belakang tarik hose. Part tu lah yang akan kedua lah. Ini dah malam sangat, dah pukul 10. So jangan lupa untuk subscribe dan like sehingga kita berjumpa next video. Bye.